Saya melihat ramai ahli politik hari ini terlalu sibuk bercakap sesama sendiri sehingga terlupa untuk mendengar suara rakyat. Setiap hari, rakyat dihidangkan dengan episod baru. Hari ini isu letak jawatan. Esok pula, isu lompat parti. Lusa, isu siapa yang lebih setia dan siapa yang lebih derhaka. Yang berubah hanyalah tajuk berita saja. Wataknya masih orang yang sama juga. Sedangkan kehidupan rakyat tidak berubah dengan kadar yang sama. Bila harga barang naik, rakyat tetap perlu nak membeli. Bila gaji tidak bertambah, rakyat tetap perlu pergi bekerja. Bila anak mau pergi sekolah, ibu bapa tetap perlu mencari duit. Politik bergerak setiap hari. Kehidupan rakyat bergerak lebih perlahan sebenarnya kerana dibebani kos yang semakin tinggi. Bilakah kali terakhir kita melihat ahli politik berdebat tentang bagaimana hendak menaikkan gaji rakyat yang lebih cepat daripada kenaikan harga barang? Bilakah pula kita melihat persaingan sebenar tentang siapa yang mampu menghasilkan sistem pendidikan yang lebih baik? Bilakah kita melihat kerajaan dan pembangkang yang berlumba-lumba mencari penyelesaian, bukannya berlumba-lumba mencari kesalahan? Hari ini, yang kita lihat ialah perlombaan mencari pengaruh, bukan perlombaan mencari penyelesaian. Rakyat sebenarnya tidak terlalu kisah siapa yang nak duduk di kerusi menteri. Rakyat lebih kisah sama ada apabila hujung bulan tiba, duit masih cukup ataupun tidak. Rakyat bukannya tidak tidur malam memikirkan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri selepas ini. Rakyat sebenarnya tidak boleh tidur malam kerana memikirkan ansuran rumah, ansuran kereta, yuran sekolah dan bil-bil yang semakin bertambah. Inilah sebenarnya jurang yang semakin melebar. Politik bercakap tentang kuasa. Rakyat pula bercakap tentang kehidupan. Apabila dunia ini semakin jauh, kepercayaan rakyat terhadap politik juga semakin hilang. Sebab itu, semakin ramai yang memilih untuk tidak peduli. Bukan kerana mereka malas, tetapi mereka sebenarnya sudah penat untuk berharap. Harapan bukan lagi tentang siapa yang akan menang pilihan raya. Harapan rakyat jauh lebih mudah daripada itu. Mereka sebenarnya mahu kerajaan yang stabil tanpa menjadi bisu. Mereka mahu melihat pembangkang yang berani tanpa menjadi seorang pelampau. Mereka mahu pemimpin yang berbeza pendapat tetapi masih mampu untuk duduk semeja demi negara yang tercinta. Yang paling penting, mereka mahu ahli politik berhenti menjadikan rakyat sebagai alasan setiap kali mereka berebut kuasa. Kalau benar semua pihak bercakap atas nama rakyat, maka mulakanlah dengan mendengar apa yang rakyat perlukan. Kurangkanlah drama, kurangkanlah retorik, kurangkanlah politik yang hanya berakhir dengan sebuah kenyataan media. Tambahkanlah dasar, tambahkan keberanian. Tambahkan keberanian yang untuk membuat keputusan. Tambahkan keikhlasan untuk mengaku satu kesilapan. Akhirnya, negara ini tidak akan berubah hanya kerana seorang tokoh yang datang dan seorang lagi tokoh pergi. Negara hanya akan berubah apabila budaya politik itu turut berubah. Daripada politik yang mengejar jawatan kepada politik yang lebih beramanah. Daripada politik yang mengejar populariti kepada politik yang menjurus ke arah penyelesaian. Kerana yang sedang diuji pada hari ini bukan sekadar kerajaan. Yang sedang diuji ialah kesabaran seorang rakyat itu yang sebenar-benarnya.